Sekarang baru balik daripada Legoland. Hari ni dengan unplanned, mengejut. Kita akan ke Kuala Pilah. Dah masuk Kuala Pilah dah pun. Kita akan healing. Jumpa di sana. Kita dah sampai di Das Pulau Cabin. Oh, dia ada tempat kahwin. Okay, so dia ada banyak. Ada reception hall, ada chalet, cabin, cafe, pool, ATV ride. Okay, sekarang ni kita punya tempat di mana? Okay, kita dah sampai. Mana dia orang? Mana dia orang? Tanyalah bang, dia orang. Dalam pukul 9 boleh mandi. Sampai pukul 9. Macam mana? Masuk lah. Sudah masuk. Bang, ambil dia jap. Ya sayang. Pelampung untuk disewa. Nice view ya. Panas-panas macam ni. Tu cari tapak tambahan lagi ya. Cantik. So, ruang rehat. Okay, jom. Kita patah balik ke bilik. Bilik kita di ujung sana. Yang ada Akib tu. Tak dalam sana dalam Aisyah. Dia jangan mengada Jadi kita nak mandi kat kolam depan kita orang hotel. Now kita mandi kat yang tempat ada slide. Sekarang open pool. Wow. Hello. Hello. Bapa dia. Hello. Wah, kemain lagi kau Kalau kau shoot, kalau kau nak buat slow mo dalam kau punya editing, kamera dah datang. Dia pun dah terlambat. Adik tak apa? You drink water. Drink water. Okay, ready? Angkat tangan, angkat tangan. Dede, kenapa you kita sebab dia duduk 3. Masing-masing. Bukan kan? Dah. Ikan tu ada kecil. Tak ada. Mai, bring your bottle, Mai. Si air jap. Dia turun. Jom. Kita tunggu dia. Nino sayang. Nah, sini ya. Pakai. Aku tak ada extra selekuk, so kena free hair ke? Tanya lelaki kau. Tak ada apa? Tak ada extra selekuk, kena free hair ke? Alasan. Kau tengok ni. Baik bawa beg itulah. Lagi je terus. Tak ada baby. Ya, beza weh. Macam ada baby tak ada baby? Ada mana? Different. Ada different, ada baby. And coming soon. Coming soon. Dan saya ada baby. Macam ni juga. Kuku. Tak ada apa tinggal? Jom kita nak naik buggy. Oh, malam tu je jatuh. Sini laluan basah. Ni apa tempat mereka restoran tadi. Ni kolam. Sekarang ni kita nak pergi naik buggy. Nak buat pusing-pusing dulu sebelum kita ke sungai.
Kevin mana? Ya, kita ada masalah sekarang ni. Kita baru bergerak dalam 100 meter. Mari semua okey eh? Okey eh? Okey. Okey. Kalian nak on your left. Pegang beg anak ni yang bagi susu ni. Kau asyik kena marah je Sup. Okay, kita kedua kalinya kita stop sebab masalah teknikal. Yang kelabu tu namanya Julian. Dulu dia rambut atal. Guys. Memang manis kan. Datang kat sini. Nama kedai dia parking mak dok. Bye. Bye. Toyo toyo. Ju. Bye. Allah. Angkat je mepek. Wah, banyaknya. Tinggi tak boleh pakai galah. Masuklah rumah. Okay, jom kita sambung journey. Di kampung ke kita? Kita nak tengok kampung nak. Jadi tempat tadi kau kita kawan sini. Tak payahlah. Boleh kan? Sejuk air dia. Di sini eh? Ikut kan? Yang. Okey, siapa nak kolam hands up? Siapa nak sungai hands up? Only two only. Apa tu? Dia orang mangki. Apa tu? Tak nak kena dengan tuan je. Sebab dia selalu dengki. Dia burung kau ni. Dia menggigit. Monkey. Marah. Baik. Kenapa dia gigit? Tapi dia gigit macam tu je Nana selalunya. Dia garang. Suka nak gurau. Sakit tak dia gigit? Tak. Dia tunjuk bontot. Janganlah. Nana takut. Bang jangan agak dia bang. Dia marah. Dah dia punya tu. Pandai dia patah balik. Kan? Dia orang mandi kolam aja sebab sungai under construction. So Aida agak kotor sedikit lah. Mungkin nanti dah betul-betul siap. Kita ada dugong sebelah sini. Dugong. Apa dugong ni buat? Chickennya dia. Chickennya dia. Just keep swimming, just keep swimming. Nana. Ya Haira. Nangis. Let's go. Okay, kita nak lunch di sini. Take off. Dah shoot dah. Dah.
Untuk pada besok di homestay mana yang boleh booking, kita booking dulu dengan luar. Ni apa? Ini Nyam nyam. Kemal sotong. Kemal sotong. Nyam nyam. Banyak sikit. Weh, tambah eh. Tambahlah bro. Apa tu? Saya kan tadi kak dah 3 kali bau durian dia kau bah. Saya kena bawa dia kak. Cuba dia cakap bau durian. Saya bawa Ana. Oh. Ni luar biasa. Dekat kereta, panggil. Tengok tak? Kucing mengajuk. Kucing macam. Aduh, ya Allah. Nyemi-nyemi. 4 kali dia cakap bau durian. Duk menyebut-nyebut. Aduh. Allah. Wah. Dah pakai baju dah sekolah kabin. Malam semua santai. Banyak air main. Yang main dia. Durian apa, Tin? Blackthorn ke apa ni? Kucing mengajuk. Ha? Kucing mengajuk nama dia. Kucing mengajuk. Mengajuk eh. Kucing mengajuk. Lain macam kucing mengajuk. Dia orang tak makan ke? Serius? Gigi, Aunty Dek kau daripada tak makan, makan. Ya, yeah, after 29 years. Ya. Makan. Ini orang sendiri. Kau yang banyak. Kau datang sini Dalam kau dia dapat. Durian dapat. Baung dapat. My favorite. Daging salai. Ya Allah. Ayo, usah. Durian ni kita macam kat lauk. Milk booster ya. Dia organik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiknya. Sebab apa nak undi? Apa orang bilang? Oh, dah bayar. Dia nak klip-klip eh. Oh, dia dah datang. Oh, dah datang rupanya. Tu mana yang sedap? Something kopi-kopi tu. So, kopi tu sedap ke? Nak tengok usul lah. Hakim punya job pun. Aku rekod. Ha? Tetap. Dia sempat ni. Jom